Assalamualaikum guys, mancing lagi. Cumanya kali ni aku tak mancing sebab buat pertama kali aku dekat Jepun ni. Aku saja orang kata nak try tengok kawasan mancing kan. Dan ada satu tempat ni, kawasan ni boleh mancing. Dekat Jepun ni ada satu kawasan dibenarkan mancing dan tak dibenarkan mancing. Tapi yang ni dibenarkan mancing. Aku nak tanya brother ni tau, tapi disebabkan kat Jepun ni English tak berapa fasih, jadi aku nak tanya pun dia tak faham. Jadi kita tengok je lah apa dia buat. Okay, jadi dia mancing dekat sini. Aku pun tak tahu ikan apa, nak tanya pun dia tak faham. So kalau tengok pun dia ada macam ada udang hidup. Tak tahulah udang hidup ke apa, ada bekas live bait tu. Okay, so inilah kawasan dia boleh mancing. Kawasan kat sini boleh mancing. Ikan apa tak pasti, tengok dulu. Sekarang ni tengah sejuk tau. Best tu mancing tengah sejuk ni kan. Lepas tu ni pun baru 4:30 tapi dah gelap. Okay, tengok. Dia pakai joran panjang ni. Okay, ada 10 kaki, 12 kaki. Nak tanya dia tak faham. Okay, alright, let's go. Kita sambung jalan-jalan. Nak mancing tak bawa joran. Kalau bawa aku dah campak dah ni.